Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, awak pernah belajar bahasa Arab tak? Pernah Pernah. Belajar secara rasmi ataupun saja-saja? secara rasmi kat sekolah. Okey, setakat dekat sekolah je lah. Mm-mm. Okey, boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Anissa uh, daripada Petra Energy dan saya Department IT. Lagi apa? Tak kisahlah. Tu je, boleh panggil Nisa. Okey, saya pun Anissa juga. Okey. Um, bagi awak rasa tahap penguasaan bahasa Arab awak sekarang macam mana? Sekarang dalam 3/10 kot. 3/10. Okey. Banyak dah lupa. Okey, tak apa. Tapi kita sebagai orang Islam kan, Ya. kita kan biasa guna macam frasa-frasa bahasa Arab dalam kehidupan seharian. Apa frasa yang awak tahu? Sekejap lupa. Apa? Wahid, Isnin, Selasa. Okey, itu kalimah lah, kalimah wahid. Apa maksud semua tu? 1, 2, 3. Okey, betul. Okay. Seterusnya, okey. Jika awak diberikan peluang untuk belajar bahasa Arab sekarang, awak akan ambil tak peluang tu sekarang? Yes, saya akan ambil. Kenapa? Supaya saya akan lebih banyak ilmu tentang bahasa Arab dan saya boleh praktikkan tiap hari lah. Boleh saya tanya ke sekarang umur awak berapa? 26. 26. Okay. 26 bukanlah terlalu lambat untuk belajar bahasa Arab ya. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih.